Ini RM6 je. RM6 Dengan air ni je. Oh, sekali dengan air Dengan RM6. air je. Nasi pun cik boleh tambah, air pun cik boleh refill. Kita bagi nasi set RM6. Cik boleh pilih antara ayam dengan ikan je. Ayam kita ada macam ni, ikan pun kita ada ikan keli, ikan kembung, ikan kari lah. Ini kari ikan je. Kari ikan, kita ada kari ayam, daging. Lepas tu kicap, dan kuah bawang, dan manis. Ini manis je. Cik nak sambal je. Kita ada sambal juga. Sambal belacan. Oh, sambal belacan. Ni orang Melayu selalu dia mesti makan dengan sambal belacan je. Faham? Jadi cik boleh tambah sikit tak? Boleh. Boleh je Saya ambil ayam goreng satu untuk cik. Betul. Okey. Dengan ni lepas tu kita tambah sayur cik. Okey, ni sayur. Kemudian kita bagi popedom juga. Okey. Macam ni cik. Ini RM6 cik. RM6 Dengan air ni cik. Ni murah macam ni ada untung ke pakcik? Ya, kita sebenarnya dah naik harga dah cik. Oh ya? Dulu kita jual RM4.5 je cik. Dah 3 tahun kita jual RM4.5. Oh, faham? Baru naik RM6. Set combo ni saya bagi cik ayam bawang. Ni favourite kita ni. Ayam bawang. Ayam bawang je. Set combo ni berapa pakcik? Cik combo ni dia 2 lauk. Saya bagi cik ayam bawang. Satu lagi saya bagi cik telur sotong. Telur sotong. Ini special juga ni. Saya bagi sayur dan popedom. Macam ni cik RM10 cik. Dengan air RM10. juga. Dengan air juga? RM10 dengan air. Okey. Boleh tambah nasi, boleh tambah refill. Okey. Okey, terima kasih pakcik. Okey, terima kasih cik.